Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Nama saya Arif. Saya cikgu sekolah lah. Saya cikgu pendidikan jasmani di sekolah. Sekarang ni saya dah berkhidmat selama 5 tahun. Dan setelah saya temui setelah saya diperkenalkan oleh Interactive Link ni, maka saya amat-amat tertarik lah dengan ke kemampuan interaktif ini untuk membolehkan kita ni buat apa saja yang kita gambarkan, yang kita mempunyai idea, kita boleh realisasikan. Ha, Untuk merealisasikan apa saja idea tersebut, kita perlu melalui proses um, try and error lah. Kita kena ada try and error, and then kita cuba banyak kali, insya-Allah dari percubaan dan kegagalan itu membolehkan kita belajar dengan sendiri. Kita akan adapt dengan ralat, kita akan adapt dengan semuanya lah. Tetapi yang penting, yang perlu kita ada adalah keinginan untuk berjaya. Macam tu. Ha. Dan seronok apabila menemukan ralat ni, menemukan kegagalan ini adalah satu peluang untuk kita belajar sekecil-kecil kesilapan kita. Okey. Sekarang ni saya tengah tekan admit satu demi satu. Saya tak tahu macam mana nak admit secara auto supaya saya boleh fokus terus ke pembelajaran hari ni lah. Okey. Tak dapat nak tengok apa yang cikgu ajar. Okey, okey, baik, baik, baik. Kita cuba setting sikit kat sini. Eh? Ni ada kelas. Alas Alas ambil kabel atas tu Alas tu tak? Kabel. Tolong Alas. Atas tu ada kabel satu. Tak nampak ah. Okey, jap. Mungkin saya boleh zoom lah. Eh? Kita zoom. Kita zoom saja kalau tak nampak. Okey, jap. Ada spek mata itu. Akan. Ada rumah. Ya, ya, kelas ni record. Okey. Yalah. Okey, saya nak tunjuk apa yang saya sedang usahakan sekarang ni adalah sistem pengurusan sukan tahunan sekolah. Okay. Mana cik? So dia kena pergi kena urus ni tak apa. Melalui Pergi kena sistem urus ini akan memudahkan pengurusan guru-guru di sekolah lah, di mana kita menggunakan sistem ini untuk mendaftar pelajar, kemudian kita boleh assign acara kepada setiap pelajar spek tersebut, mata saya ada dan rasa kita boleh memasukkan rekod bagi setiap peserta yang telah dipilih acara tersebut. Jadi dia merupakan satu sistem yang sangat advance dan sangat kompleks kerana mempunyai banyak fungsi. Okey. Jadi macam manakah proses yang saya buat untuk hasilkan sebuah sistem sebegini? tu makan sono. Nanya pergi kedok. Okey. Di sini adalah kod yang telah diberikan prompt untuk hasilkan sistem. Tetapi ini adalah sambungan kepada sistem yang sedang saya usahakan sekarang. Tapi kita boleh
apa ni, boleh kita boleh tengok satu demi satu lah. Okay, baik. Saya tunjukkan prompt terlebih dahulu di bahagian Eh? kiri saya ni. Program. Mai ya. Kod ni memang sangat panjang Dia adalah sebanyak 4,000 baris kod. Dia banyak ni, dia tidak bermakna banyak persamaan dengan penat. Tak, dia banyak ni sebab kita ada kaedah. Kita ada teknik untuk sambung kod tersebut. Okey, kalau tengok sebelah sini, okey, sebelah kiri ni saya tunjuk sekejap. Mana nak zoom? Okey. Okey, apply auto save untuk melakukan perubahan supaya kita tidak perlu save database button. Okey. Sekejap. Okey. Kenapa ada counting? Okey. Okey, ini prompt dia adalah applykan auto save kepada sistem ini. Ini adalah penambahbaikan kepada sistem yang sedia ada untuk dia auto save. Okey. Membenarkan semua database boleh masuk menggunakan password gini. Ini arahan saya. Bahasa untuk memberikan arahan ni dia tidak semestinya bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun boleh. Bahasa kampung pun boleh. Sebab apa? Sebab dia punya AI ni dia boleh memahami bahasa kita. Jadi kita kadang untuk kita buat sesuatu benda kan, kita ada idea tapi untuk kita translate idea kita ni kita fikir alamak kena guna proper language. Alamak kena guna bahasa Inggeris. Tak adalah, tak perlu. Kita hanya bagi tahu prompt dalam bahasa yang kita sendiri guna. Kita boleh apply bahasa yang kita selalu guna. Jelaskan sahaja dekat sini. Kemudian AI akan bagi tahu balik apa yang dia faham. Mungkin dia bagi tahu dalam bahasa Inggeris kan. Tapi kita bagilah prompt sikit. Okey, saya nak macam ni. Saya nak sistem saya ni ada paparan untuk login katakan. Okey. Jadi kita masuk saya nak ada paparan login membolehkan pengguna masukkan nama dan tetapkan password. Okey. Ini prompt dia. Membenarkan juga pengguna untuk dia load data yang telah di-save tu. Bila kita save suatu file, kita boleh load balik file yang kita guna tadi. Boleh juga. Hanya jelaskan saja, maka sistem AI ini akan bagi tahu apa yang dia faham. Di sini dia bagi summary kepada keperluan perubahan yang diinginkan. Okay, auto save untuk semua perubahan. Okay. Dia cakap automatically save participant bla 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 kepada Firebase apabila berlaku perubahan. Okay, maknanya dia faham lah. Dia faham dengan kita. So kita dengan AI ni sekarang sehati sejiwa. Macam tu. Okay. Kemudian dia cakap, okay, delete database mempunyai button dan auto save. Button auto save tidak diperlukan lagi. Okey, tak apa. Dia faham lah. Okey. Okey, lepas tu dia cakap, okey, admin password for all database. Okey, boleh menggunakan password admin untuk masuk kepada semua database. Okey, itu adalah yang diminta oleh saya dan dia terangkan balik apa yang dia faham dari apa yang saya bagi tahu. Okey. Okey, baik. And then sekejap ada double sound. Okay. Ni. Saya cuba buat apa ni all sementara. Yes. Baik. Okay, baik. Ada lagi ke yang masuk? Jangan tengok.
Okey, baik. Ada. Baik. Okey. Jadi, bila kita memberikan idea, kita menjelaskan tentang apa yang nak diberikan perubahan kepada platform kita, maka AI akan apa? Akan menerangkan balik. So, saya kena catat sikit kat sini. Ah, so, Okey. Pertama, menjelaskan kepada AI tentang idea untuk buat perubahan kepada platform yang sedang dibangunkan. Okay, besarkan teks. Font, size font. Kita bagi 50. Okay, baik. Okay. Okay, ini yang pertama. Boleh nampak? Okay. Okay, ini satu benda. Apa yang saya amalkan lah dalam pembangunan sistem saya. Menjelaskan kepada AI tentang idea untuk membuat perubahan kepada platform yang sedang digunakan. Okay. Yang pertama, dalam memberikan idea itu, jangan kuatiri. Itu satu. Jangan kuatiri tentang bahasa yang digunakan kerana tidak memerlukan bahasa yang proper dan tidak memerlukan language bahasa tertentu. Sebab AI sudah faham bahasa Melayu dan dia juga sudah faham walaupun kita tidak menggunakan ayat seperti tidak mengapa, kita guna tak apa. Tak apa pun dia faham tau. Perkataan ni dia faham. Jadi jangan terlalu kuatiri, jangan terlalu memikirkan oh lama kena buat ayat cantik lah nak bagi dia faham. No, tak perlu. Apa yang perlu adalah idea yang logik, idea yang munasabah. Kita berikan kepada AI dia sudah cukup bijak untuk memahami itu. Okey, itu satu hal. Satu benda yang penting lah. Okey. Okay, lepas tu bila kita dah bagi prompt yang tadi, menjelaskan apa yang diperlukan, maka dia akan berikan satu kod lah kepada platform tadi. Dengan cara kita berikan ayat sedikit kat ujung ni. Give me full code ataupun kita cakap ya, bagi kod penuh semula, bagi balik kod penuh. Okay, macam tu je. So dia akan bagilah. Dia bagi tahu kita, okay, terima kasih kepada keperluan untuk tambah baik sistem ini. Saya akan berikan kod yang penuh, okay, dengan perubahan yang baru, dengan perubahan yang diperlukan. Okay. Di bawah adalah summary, apa ringkasan kepada apa yang saya faham tentang anda perlukan. Dia cakap macam tu. Okay. Baik. Yang pertama, ia faham autosave bila ada perubahan. Okay, mempunyai admin password untuk semua database boleh akses. Okay. Okay, membesarkan slider pada paparan untuk kita slider tu terlalu panjang senang sikit nak uruskan kan. Okay, dia faham juga. Okay, menggunakan password untuk delete database yang telah disimpan. Okay, dia faham. Okay, delete semua password. Okay, delete label show password tak perlu sebab kita hanya memerlukan checkbox saja untuk kita view dan untuk kita show dan unshow ataupun hide password tu. Yalah sebab kita nak masukkan password kadang kita type dia akan hide kan. Jadi bila adanya checkbox show password ni kita klik je toggle kat situ dia akan tunjuk password dan kita toggle balik untuk hide. Okay. Jadi lepas dia faham semua dia pun bagilah full code itu. Okay. Disebabkan kod ini terlalu panjang, selalunya dan semestinya akan crash di pertengahan kod. Okay, sekarang ni tengok . Ini kod yang dijana oleh AI. Okay. Tak perlu baca pun kod ni, tak perlu faham pun. Saya pun tak reti kod ni. Saya pun tak faham. Saya mana ada pernah belajar ni pasal kod ni, tak pernah. Ini bukan bidang saya. Saya bidang pendidikan jasmani. Saya belajar
belajar bola, belajar sepak takraw. Macam tu je. Mana ada saya nak belajar ni coding ni. So saya tak baca pun semua ni. Asalkan dia bagi, kita copy and paste, that's all. Tak perlu. Okay, baik. Sekarang ni kalau lihat kepada kod ni, dia seakan terputus di pertengahan jalan. Okay. Jadi kerja yang saya buat adalah saya copy di hujung ni. Copy hujung ni, bagi rapat kat tepi ni lah. Kalau kita copy sini pun tak ada masalah. Tapi saya selalu buat macam ni. Lepas tu copy lah. Copy. Kadang-kadang dia tak keluar kan copy kat sini kan. Tak apa. Klik je. Ctrl C dekat keyboard. Ctrl C dekat keyboard. Lepas tu kita bagi tahu dia balik. Okay. Awak crash. Tapi tak apa. Awak sambung je dari sini. Lepas tu kita paste kod yang hujung tadi. Ni. Kod ni. Lepas tu dekat last kali kita bagi tahu. Jangan mula dari awal. Baru dia faham. Okay. Daripada kod ini. Okay. User nak sambung saja. Okay, dia faham. Thank you for pointing out where the code left. Maknanya, terima kasih kerana telah memberikan potongan kod yang telah terputus. Saya akan sambung di mana di mana untuk disambung tu, dia tahulah. Okay. Dia jelaskan, okay, sambungan dekat sini, gini-gini dia faham. Okay. Lepas tu dia jelaskan balik summary, okay, perubahan yang kita nak tadi. Baik. Lepas tu dia sambung lah. Ini dia sambung. Tengok ini sambungan dia. Jadi, kita copy kod yang first tadi. Yang mula-mula yang terputus tadi kan. Okay, kita copy dia. Bila kita copy, kita pergi kat sini. Ni kat mana ni? Okay, tak apa. Untuk pengguna baru interactive link, saya kena tunjuk daripada luar lah. Okay, baik. Kita boleh create new apa semua kan. Bila dah create new tu, dia ada kat sini lah kalau kita save. Okay. Kita tekan edit. Okay, baik. Okay, kita clear semua ni. Tak perlu dah. Kita nak guna kod penuh yang baru. Kita paste. Ctrl V lah. Ctrl V paste. Baik. Okay, ini dia the beginning of the code. Permulaan kod mesti ayat dia macam ni. Sekejap, saya tunjuk dekat sikit. Mesti dia ayat dia macam ni. Ni. Okay. HTML ni. Okay, kita tahulah ini kepala kod lah ni apa panggil. Kepala kod. Kita tahu kepala, tahu rekod sudah. Tapi tak perlu tahu dah badan dia macam mana. Kepala kod, ujung kod tu je. Okay. Kepala kod dia macam ni. Ni kepala kod dia. Okay, baik. Kita dah copy paste dah kan. Okay. Tengok, kita pun scroll bawah. Sekali kod dia bagi, selalunya akan ada sebanyak 1,300, 1,400, under 1,500 lah selalu. Kemudian dia crash. Okay, jadi kita nak sambung lah. Kalau kita apply terus ni tak jadi lah. Okay, baik. Kita nak sambung, kita pergi balik dekat tadi. Dekat AI tadi. Okay. Okay, saya lupa nak bagi tahu AI apa saya guna. Saya pakai group, super group. Super group ni yang apa ni, yang beli punya lah, yang beli punya. Tapi saya tak adalah beli yang original kan. Saya beli yang share punya je. Mana larat kan nak apa ni? Nak beli yang original punya mahal. Jadi saya beli kat Shopee je. Okay, super group. So dekat Shopee pun okey lah sebenarnya. Memanglah kita punya kod tak selamat, orang boleh terokai, orang boleh rosakkan. Tapi banyak dalam ni projek orang lain tu, beribu-ribu projek orang lain yang guna pengguna-pengguna lain. Jadi dia tak tahu, dia ialah selamatlah, kita minta selamatlah kod kita ni tak ada orang ceroboh kan. Itu je lah. Tapi setakat ni saya pakai tak ada orang ceroboh lagi lah. Kalau ada orang ceroboh, memang itu risiko yang saya tangguh sendiri. Okay, baik. Jadi tadi kod pertama kita ada copy paste. Jadi kita sambung kod kedua. Okay. Okay, ni sambungan dia ni. Ni. Below is the continuity from the specified point completing the HTML. Okay, copy. Jadi kita nak sambung macam mana? Okay. Okay, dekat sini kita nak sambung kan. Okay. Pergi ke hujung bawah sekali. Okay, baik. Ke hujung bawah sekali ni kan. Okay, awak tekan space dulu.
Bagi ada jarak sikit kan. Nanti tak confuse lah nak sambung macam mana kan. Okey. Tengok kat tepi ni. Okey, baik. Tengok kat tepi ni dia ada nombor baris. Kita ingat nombor baris je. Okey, 1380 kan. Okey, kita paste. Faham? Betul kita naik balik 1380 tadi. Naik. Okey, dekat sini. Alamak, nak sambung macam ni. Pening lah kan. Okey, saya pun pening. Tapi tak apa, kita belajar. Okey. Baik. Kalau tengok kat ni. Okey, ni. Dia tulis macam ni kan. Okey, kita tengok yang ni. Lebih kurang sama ni. Aku boleh sambung ni. Okey. Kita ambil ujung dia. Delete sikit-sikit. Delete. Okey. Macam mana ni? Macam tu ke? Beres sambung. Siap sambung. Nampak tak? Kan dia bersambung elok dia tu. Bila dah bersambung elok kat sini, tak apa lah. Maknanya betul lah ni cara dia. Cara kita sambung betul lah. Okay, saya tunjuk balik Okey. Bila kita paste dia jadi macam ni kan. Kita kena tengok ayat dia. Okey. TH markah gini TH. Okey. Kalau tengok dekat sini, H ni dia asal daripada perkataan H dekat sini. Ni ekor dia. Ekor dia bagi sama dengan ekor ni. Jadi apa kita buat? Tarik dia sampai ke sini ya. So potong. So dia akan bersambung lah. Okey. Ada orang masuk pula. So participant and okey. Kamaluddin bin Albad. Okey. Baik. Okey, itulah cara sambung. Tak apa, saya tunjuk lagi contoh lain. Okey. Okey, dia putus lagi ni. Dia putus lagi. Kod ni masih lagi putus. So tak apa, kita sambung balik. Baik. Tips yang saya guna yang paling utama lah tips saya guna ni. Yang tadi menjelaskan kepada AI tentang idea nak buat macam mana. Okay, bila kita dah buat satu prompt kan. Kemudian dia bagi kod, kita tengok, kita nampak macam kalaulah kita boleh tambah baik sikit lagi. Idea tu yang kita nak. Kalaulah dia macam ni, kalaulah dia macam tu, okay, kita bagi tahu balik kat AI. Kita bercerita dengan AI ataupun berbincang. Okay. Bila dah bincang dia bagi kod apa semua, bila putus ke disebabkan terlalu panjang, inilah kaedah dia untuk sambung kod. Sambung kod, ambil potongan ujung dan bagi tahu AI untuk sambung dari situ. Ini nombor 2. Baik. Okey. Sekarang ni dia masih lagi terputus kan? Okey. Kod yang kedua terputus juga. Okey, baik. Tak ada masalah. Baik. Okey, kita cari balik. Dia panjang sebab kod saya memang heavy punya. Tak apa, tak apa. Okey. Okey, awak crash. Sila sambung. Okey, dia dah sambung. Lepas tu kita scroll bawah lagi sampai ke hujung. Kita tengok sampai ke mana, rasa ke hujung sekali dah ni. Okay, tengok. Okey, dia crash kat sini pula. Tengok Okey, seterusnya dia crash lagi. Okey, apa kena buat? Kita ambil di hujung ni, kita potong daripada sini. Saya sengaja untuk tidak ambil dari hujung semua dari sini. Selalunya saya akan ambil di tengah-tengah kod ni. Macam contoh ayat seperti slider ni kan. Saya ambil slide saja. Dia tak ada. Dia saya tak ambil. Sebab apa? Bila kita nak sambung kod ni senang lah. Sebab di hujung kod yang first, ada perkataan slider. Sambungan dia, the. Sambungan dia, kod yang akan diberikan nanti, dia bermula daripada the, lepas tu sekian-sekian. Bila dia sambungan macam tu, senang lah nak sambung kod. So, saya ambil kat sini. Okay. Sampai mana?
Sampai mana-mana pun tak apalah. Tapi saya buat setakat ni je. Copy. Baik. So, saya bagi tahu macam ni. Awak crash. Tapi tak apa. Awak sambung je dari sini. Jangan mula dari awal. Faham? Saya send. Okey. Okey, AI sedang berfikir. Tunggu sekejap. Jangan nak baca komen. Saya ni tak biasa ni sebenarnya. Okey. Untuk buat coding ni boleh guna mana-mana ke antara ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Grok. Okey, bagus. Semua boleh. Tetapi setiap AI ada kebolehan yang tersendiri. Ada dia punya kemampuan yang tersendiri. Kekuatan sendiri. Dari pengalaman saya untuk dari segi design Canva, Canva AI ataupun ChatGPT. Canva ni memang specifically dia punya tujuan untuk design lah kan. Tapi dari segi nak generate gambar dan sebagainya itu lebih kepada ChatGPT ataupun macam itulah. Tapi dalam hal untuk menghasilkan kod seperti yang ditanya ni, coding. Coding ni bagi pengalaman saya lah kan. Pengalaman saya, coding ni lebih kepada group Saya suka group. Sebab dia serasi dah dengan saya. Kefahaman dia, cara dia berfikir, bahasa yang saya gunakan, dia faham sepenuhnya. So, bila saya dah selesa dengan dia, saya dah kenal dia lama kan. So, saya senanglah nak bersembang, bagi tahu idea. Saya kadang kan, duduk saya saja kat rumah kan. Ada idea. Macam mana kalau aku boleh buat sistem pinjaman komputer dekat sekolah kan? Macam mana? Proses dia macam mana? Okey, sekarang ni pelajar nak guna tablet. Dia bagi tahu cikgu saya nak pinjam ni nak guna pada ni. Okey. Cikgu kata apa? Okey, boleh jumpa saya nanti awak isi borang gini. Dia jadi saya cuba fikir macam mana nak bagi mudahkan flow tu. Apa kata kita ada satu platform sistem yang membolehkan pelajar dia nak guna tablet kan. Okey, dia bagi tahu cikgu. Kemudian cikgu pergi dekat tablet tu, cikgu tu dia scan QR. Lepas dia scan QR, masa tercatat, diberikan nama siapa yang dipinjam, atas tujuan apa, kemudian simpan. Data itu akan tersimpan di dalam database dan kemudian rekod itu dapat dipantau. Itu idea, faham tak? Idea. Jadi daripada idea tu pun kita bagi tahulah idea yang macam tu. Idea yang orang panggil yang kasar tu. So kita bagi tahu. Kita bagi tahu apa AI. Okey, saya ada idea. Dekat sekolah saya ada budak nak pinjam ni. Lepas tu cara nak pinjam ni macam mana nak bagi tahu dia pinjam waktu bila. So AI akan bagi tahu semua tu. Dia bagi idea dah. Daripada idea dia, kita fahamkan idea dia, cuma kita tambah baik. Tambah baik. And then, okay, cuba awak bagi kod dekat saya. Kod yang penuh, saya nak tengok sistem macam mana. Dia pun bagi kod, kita buka. Bila kita buka kod tu, okay, ada lagi lah nak buat perubahan gini. Okay, kita bagi tahu balik. Okay, idea saya nak macam ni. Ada berubah, kena ubah kat sini lah, apalah. Okay. So, di situlah terhasilnya sistem yang saya buat sekarang ni. Daripada situlah, daripada idea, kepada kita berbincang dengan AI, idea AI daripada idea daripada AI, idea daripada kita, combine. Kemudian saya nak macam ni, macam ni. And then bagi kod. So, dia pun bagi, saya pun tambah baik. Daripada benda tak ada apa ni. Kepada pelbagai fungsi ada dalam ni. Pelbagai fungsi ada. Okay. Baik, kita sambung. Kita tengok kod tadi dah siap dah. Kita sambung balik . Okey, cikgu boleh tunjuk real demo untuk buat suatu sistem di sekolah. Okey, boleh. Boleh sekarang ni saya nak sambung satu kod, lepas tu kita tunjuk real demo. Daripada idea kepada realisasikan, kepada kod, kepada sistem tu. Okey, boleh. Bagus Bagus Okey, saya akan tunjuk demo. Sekejap Okey, kod yang sambungan tadi dah siap.
Jadi saya hanya copy je. Saya copy yang ni. Ini adalah kod yang ketiga. Okay. Okay, di hujung ni kita space dulu. Bagi ada ruang sikit. Lepas tu baru kita paste. Sebelum kita paste, tengok dulu baris nombor berapa. Baris dia 2818. Okay, baik. Ctrl V, paste. 2818 naik balik. 2818. 2818. Okay, kat sini. The. Kan tengok ni. Dia sambung dengan the. So, the ni nak sambung kat mana? The ni sambung dekat slider lah. Kan ni kat sini ni nampak tak? Ni slider. Ni the. Sambung je lah. Nampak kat situ? Kan dia dah sambung elok. Okay, baik. Sekarang ni, kali lihat. Kod ni dah siap dah. Saya cuba save dan close. Dan saya mengharapkan kod ni tak ada ralat lah. Okay. Save dan close. Kemudian saya tengok balik. Okay. Okay. Saya nak cuba load dekat sini. Load. Masukkan password. View password. Okay. Boleh masuk. Jadi pun. Okay, saya menggunakan sistem ini sebagai apa? Ini pun idea saya juga ni. Saya bagi tahu AI dia buat lah. Macam tu lah. Okay. Baik. Ini pelajar, nama pelajar yang didaftar di bawah rumah merah, biru, kategori ada 4 kategori. Hijau, kuning. Okay. Beres, tak ada masalah, tak ada ralat. Satu lagi untuk kita tengok bila kita dah buat suatu perubahan, kita nak tengok ada ralat ke tak ada ralat. Okay, boleh. Nak sambung cara kod Okay, tak apa, saya ulang balik. Tak ada masalah. Okay. Tapi kejap saya nak tunjuk sikit. Okay, untuk kita kena pasti atau menapis ralat pada sistem kita, kita right click pada sistem ni, tekan inspect. Kat bawah sekali inspect. Okay. Lepas tu pergi dekat konsol. Ini kalau ada ralat dia akan tunjuk kat sini lah. Okay, baik. Kat sini tak ada ralat. Okay. Nama peserta telah dipilih. Record telah diberikan. Okey, ni ada masalah ni. Slider ni terlalu pendek. Kita kena buat perubahan lah. Okey. Okey, lepas tu tengok kat sini. Okey, ni semua tak ada masalah. Slider tu saya dah banyak kali dah nak ubah tapi tetap tak jadi. So saya cuba tapi daripada kita gagal banyak kali tu baru kita ada idea. Oh, mungkin sebab ini kok dia tak boleh. So kita akan ada idea. Okey, dekat paparan last kali ni dia ada dashboard admin. Di sini saya boleh lihat list peserta yang memperolehi medal. Afiq Dini bin Ahmad Tarmizi. Okey, emas 100 meter. Rekod dah dinyatakan. Medal dinyatakan. Markah terkumpul dinyatakan. Okey. Ada masalah? Okey, dekat sini ni macam ada masalah ni. Dia tak load ni. Okey, saya try simpan. Okey. Saya tadi bagi tahu dia untuk simpan on the spot. Maknanya kalau saya buat perubahan, dia mesti simpan on the spot. Saya buat perubahan ni kan, saya tambah kod ni. Adakah dia simpan on the spot atau tidak? Saya nak tengok dia berjaya atau tidak berjaya. Saya refresh balik page ni. Saya masukkan balik dekat yang tadi, yang ni. Load. Masukkan password. Dia tak load kat sini. Betul tak? Maknanya dia tak tersimpan dengan baik. So, saya kena baiki lah. Saya pun, macam mana saya nak baiki? Saya bagi tahu dia. Saya bagi tahu AI. Pada tab, saya bagi tahu dekat mana dulu. Pada tab dashboard admin, di bahagian markah tambahan merintah desa, markah tidak disimpan kepada Firebase. Saya beritahu macam tu. Pastikan bila diberikan input, input itu disimpan ke Firebase. Lepas tu send. Lepas tu dia akan hantar balik kod penuh dan kita buat macam proses tadilah. Okey, tak apa. Sekarang ni kita nak tunjuk balik demo daripada permulaan idea kepada penciptaan platform. Okey, saya mulakan balik sebab ramai dah masuk ni. Saya boleh mulakan balik. Tak ada masalah. Okey, baik.
Baik, saya start new chat lah. Okay. Okay. Katakanlah saya nak buat sistem apa? Sistem pinjam laptop lah, katakan. Contoh. Idea saya hanya catat dulu. Idea saya bagi tahu ni. Pergi dekat group ataupun mana-mana AI, saya recommend super group lah. Itu adalah rekomendasi daripada saya. Okay, idea. Menjelaskan idea dahulu. Jadikan buatkan platform sistem pinjaman tablet lah sekolah yang membolehkan guru scan QR code, kemudian timestamp, tercatat nombor nombor tablet, tercatat apa ni memberikan tujuan tujuan penggunaan tablet itu kena diisi juga. Okey, bila scan balik untuk hantar, boleh scan balik untuk hantar. Okay. Boleh scan balik kod untuk hantar tablet. Okay, idea bodoh macam tu lah. Idea tak adalah ni sangat kan. Okay, buatkan platform sistem pinjaman tablet sekolah yang membolehkan guru scan QR code. Okay, QR code ni kita nak tampal dekat tablet lah. Ada tablet kan kat sekolah, ada 20 biji, 30 biji kan. Jadi kita perlu tampal kod QR code tu dekat setiap tablet. Macam mana? Mana nak dapat QR code tu? Okay, tak apa. Tak ada masalah yang tu. Okay. Sekejap saya nak admit dulu yang ni. Admit all. Okay, baik. Buatkan platform sistem pinjaman tablet sekolah yang membolehkan guru scan QR code pada tablet. Kemudian timestamp tercatat, nombor tablet tercatat, tujuan penggunaan tablet, boleh scan, boleh. Okay. Pada QR code tablet tu, dia mesti kena ada data lah. Dia kena ada data. Sebab apa? Data apa yang perlu ada pada QR code tablet tu? Data nama tablet tu lah. Nama tablet 1. Ataupun kita nak namakan dia tablet pelajar 1, tablet pelajar 2. Okay. Jadi kita bagi tahu dia kat sini. Membolehkan guru scan QR code yang mempunyai maklumat nama tablet seperti tablet pelajar 1. Okay. Pada tablet, kemudian timestamp tercatat bila di scan, nombor tablet tercatat, nama tablet lah bukan nombor dah. Sebab kita bagi tahu dia tadi nama kan. Nama tablet tercatat, tujuan penggunaan tablet perlu diisi. Boleh scan balik QR code, boleh scan balik kod QR code nanti. Untuk hantar tablet. Okay, sekarang ni saya tak nak dia bagi kod penuh lagi untuk kita lihat sistem, tak perlu. Bincangkan dulu. Apa pandangan awak? Apa pandangan awak super group? Okey ke idea ni? Okey ke idea macam ni? Kita send. Okey, dia pun bagi tahu idea dah. Dia kata idea platform sistem QR code ni adalah praktikal dan efisien. Ia boleh memudahkan pengurusan aset, memastikan rekod peminjaman tepat, mengurangkan risiko kehilangan tablet, ciri-ciri seperti timestamp, nama tablet, tujuan penggunaan, membantu ketelusan dan tanggungjawab. Okey, satu lagi, bila saya baca apa yang dia faham ni, saya mula terfikir, dia kena ada validasi daripada cikgu, pengasahan guru.
Macam mana saya nak buat ni untuk dapatkan pengesahan guru? Sebab bila mana tablet tu, kalau kata pengetua tengok, kenapa tak ada tablet ni? Siapa pinjam ni kan? Kan, contohlah kan. Okay, dia pun check. Macam mana nak check? Okay, pengetua mesti kena boleh check juga. So, dia perlu scan QR code kat situ. Dia boleh lihat timestamp peminjaman tu. Waktu bila, apa semua kan. Macam mana? Tak apa. Tak apa. Itu idea saja. Jangan tulis lagi. Kelebihan automatik masa pengguna dapat berpusat gini. Idea ni okey, berpotensi tinggi jika pelaksanaan dan sokongan teknikal kukuh. Okey, baik. Saya cuba dia, saya suruh dia buat dulu. Okey. Cuba bagi saya kod penuh. Supaya saya nak tengok. Okey. Berikut adalah kod penuh yang diberikan. Ni dah bagi kod. Okey, untuk menjawab Amran tentang macam mana nak sambung. Okey. Saya tunjuk je dulu yang ni. Okey, baik. Katakanlah bila kita minta sesuatu kan, dia bagi kod sampai dekat sini je. Contoh. So kita paste, ada kod banyak ni je. Apa yang kena bagi tahu dekat AI, kita bagi tahu dia, awak crash. Tapi tak mengapa. Awak sambung saja dari sini. Okey, contoh. Awak sambung saja dari sini, copy paste. Lepas tu jangan mula dari awal. So dia akan bagi balik lah. Daripada ng ni hingga habis dia akan bagi balik. So sebab apa saya ambil potong dekat padding? Sebab senang nak sambung. Nanti dia bagi kod yang kedua, dia akan bermula dengan ing. Ni nampak saya zoom sikit. Ni kan perkataan padding kan. Saya cakap dia terpotong dekat sini. Katakan padding ni saya kata kat dia, awak crash tapi tak apa, awak sambung je dari sini. Okey, saya bagi potongan kod ini. Max width 100% margin bla 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 sampai pad. Ding tu tak ada. Jadi dari situ AI akan bagi sambungan kod bermula daripada ding lah. Sebab kita cakap terpotong pada pad, dia akan bagi bermula daripada ding. Bila bermula daripada ding, kita copy balik kod yang kedua, paste dekat sini, kita boleh nampak lah. Hujung kod tadi dekat pad. Kod yang baru adalah ding. So, kita pun ambil daripada sini contoh lah. Okay, kita paste lah kan. Okay, dia potong. Okay, daripada ding ni pad kan. Ni ding. Selalunya, kita akan bagi macam ni. Kita pun potong lah. Potong. Dia sambung balik. Settle. Faham Okey, kembali balik pada sistem tadi kita tengok. Siap ke tak siap lagi? Rasanya siap dah sebab dia pendek je. Okey, baik. Okey, dia dah bagi dah kod yang penuh. Kita nak tengok apa dia buat ni. Saya pun tak tahu macam mana bentuk rupa UI, user interface macam mana. Okey, saya copy kod ni. Daripada idea yang kasar tadi, tengok apa yang dia boleh buat. Okey, create new. Namakan sistem pinjaman tablet sekolah. Description tak payah. Okay, paste code. Submit. Okay. Ni sistem. Cuba tengok. Dia akan keluar macam ni. Ini yang saya suka. Saya nak yang simple macam ni lah. Saya nak yang simple macam ni saja. Okay. Sistem pinjaman tablet sekolah. Okay, imbas QR. Tak boleh tekan. Sebab apa? Sekejap saya tengok inspect. Ada masalah tak? Konsol. Okey, angkat sintek arrow token alamat pening. Jangan pening cikgu. Jangan pening rakan-rakan semua. Tak ada masalah. Okey, kita baca. Token export cannot you import statement outside a module. Fiber is not defined. Di sini maknanya kita tidak bagi tahu lagi data ni nak simpan dekat mana kan? Dia kena ada perincian Firebase. Iaitu pangkalan data di mana apa-apa perubahan, pinjaman ke apa disimpan dekat situ. Kejap saya nak access kat sini dulu.
Ambil dulu. Kuasa. Okay. Jadi di sini dia cakap satu hal yang pertama, Firebase lah yang utama sekali. Firebase tak ada. Kita kena tetapkan dulu Firebase. Tapi saya tak nak jelaskan tentang Firebase hari ni. Saya nak jelaskan tentang kepada idea dan cara untuk realisasikan idea saja. Sebab Firebase telah pun ada video tentang cara nak applykan pangkalan data supaya sistem kita ni boleh diguna lebih daripada orang lain, lebih daripada satu orang, dan data tersimpan untuk semua. Iaitu real time punya. Ya, itu dah ada video dalam grup tu, boleh scroll ataupun search cara untuk apply Firebase kepada sistem ataupun kepada platform ke apa kan. Okay. Jadi dari sini kalau lihat dari segi UI dia okey lah. Okay, ini imbas kod. Idea saya bila kita tekan imbas kod ni, dia akan ada kamera. Dia akan membukakan kamera telefon kita untuk scan QR. Saya tunjuk satu sistem yang saya dah buat, lebih kurang sama juga tentang pinjaman tablet, tapi dia lebih kepada benda lain lah. Tapi menggunakan QR juga. Okay, sekejap. Saya cari dulu. Banyak ni projek saya buat. Macam mana cikgu boleh ada masa buat semua ni? Kan sekolah sibuk. Memang tak ada masa. Tapi sebab sekarang ni apa, kita ada AI, kita macam contoh kan, bila saya bagi tahu idea, dia coding kat situ, saya pergilah buat kerja lain. Saya tinggal je. So saya datang balik, oh dah siap kod, saya sambung. Itu je kerja saya, tak susah pun. Okey, pengimbas dan penjana bib. Macam mana saya nak tunjukkan dekat telefon sebab ini kan komputer kita. Okey, ni sistem imbas bib ni. Ni adalah tempat kamera. Okey, sistem pengimbas jana bib. Okey. Saya boleh jana dulu bib. Jana bib ni maknanya bib tu ada QR code lah. So bila saya tekan jana, okey, ini dia kena sila muat naik senarai peserta terlebih dahulu. Contoh senarai peserta. Ya. Ni. Okey, saya dah download dah contoh. Saya cuba muat naik dulu. Ini idea saya ni. Apa, bila kita tekan jana bib kan. Okey, kita perlu download dulu contoh senarai peserta. Ini saya dah bagi tahu AI lah, kena ada button untuk kita download sampel senarai peserta. Bila download akan download. Bagi tahu macam tu. Okey, lepas tu kita load balik. Okey, berjaya muat naik 208 peserta. Lepas tu tekan jana. Tu dia. Dia akan jana. Bila dah jana ni, kita akan guna QR code ini lah untuk kita scan. So daripada sini kita pun scan QR code tu. Apa yang dapat data daripada QR code tu adalah masa. Masa yang kita scan tu. Timestamp. Ini sistem untuk mertah desa ni. So saya contoh kan, bila pelajar lari, saya just tekan je. Okey, dah mula lari kan. So kemudian bila saya scan QR code, daripada tempoh masa mula dengan waktu saya scan QR code ni, duration. Duration itu akan tercatat di bahagian ini. Lelaki 18, okey, berapa saat dia habiskan larian. Lelaki 15, berapa saat dia habiskan larian. Okey, itu idea. Daripada idea kita boleh realisasikan kepada sistem yang sangat berguna. Okey, baik. Okey, yang ini, yang tadi kita punya prompt, buatkan sistem pinjaman tablet kan. Kita boleh scan QR code. Yang ni ada ralat, so kita baiki ralat tu, bagi tahu. Kita just send je ralat ni. Inspect, console. Okey, ralat ni kan. Kita bagi copy paste dekat AI. Kenapa ada ralat ni kita tanya. Dia pun jelaskan lah. Mungkin ni sebab gini, gini, gini. Okey, contoh saya copy. Saya copy. Lepas tu saya send kat sini. Okey, saya tanya dia, kenapa ada ralat macam ni? Saya tak faham. Macam tu. Paste balik ralat tu. Cuba jelaskan. Jangan bagi kod penuh lagi. Sebab saya nak faham.
Nak guna ayat macam tu je. Bila kita faham, senanglah kita nak uruskan. Okey. Okey. Dia pun bagi tahu, okey. Ralat yang anda hadapi berkaitan dengan cara Firebase SDK dimuat dan digunakan dalam kod berikut. Penerangan ringkas dan langsung. Okey. Untuk ralat uncut syntax error and expected token export, sebab dia file Firebase menggunakan syntax ES module. Tapi pelayan prosesnya sebagai skrip biasa. Okey, baik. Dekat sini, untuk Firebase dia ada dua jenis SDK. Menatang apa SDK yang kadang kita tak faham Tak perlu faham pun SDK. Sebab apa? Dekat Firebase console kita boleh lihat ada apa ni, contoh saya buka Firebase kan. Dia ada keperluan-keperluan yang perlu kita ambil daripada Firebase ni. Tapi kalau nak faham lebih lanjut boleh pergi ke video tu lah. Video Cikgu Adelina tu. Dia ada jelaskan lah cara nak guna Firebase. So saya tak perlu pergi secara terperinci dekat sini. Bila kita nak linkkan kepada pangkalan data Firebase, dia ada beberapa maklumat dari Firebase tu untuk kita share dekat AI supaya sistem ini dia akan link dengan yang kita punya Firebase. Macam tu lah. So di sini dia jelaskan anda belum bagi lagi ni dia punya kod SDK Firebase. Sebab tu tak boleh nak guna platform tadi. Okay, faham macam tu. Settle. Bila dah faham, maknanya kita just apa perlu buat? Kita just bagi SDK yang betul lah. Okay, baik. Cannot use import statement outside the module Firebase. Sama seperti ralat pertama. Okay, ni sama juga. Dia masalah SDK, format SDK yang tak betul. Okay, Firebase is not defined. Objek Firebase tidak tersedia kerana Firebase gagal. SDK gagal. Okay, masalah SDK lagi. Okay, punca utama dia script Firebase dimuat type module. Tapi kita guna script yang jenis bukan modul. So tak boleh pakai. Langkah pembetulan, cara dia macam ni. Dia akan jelaskan cara untuk atasi masalah. Itu seronoknya kalau kita bincang dulu. Bincang dulu dengan AI. Berkongsi idea. Dia jelaskan cara nak buat. Okay. Kalau kita tak faham, kita bagi tahu dia macam ni. Saya masih lagi tak faham sebab saya ni sangat-sangat tidak berpengalaman. Okey. Tolong ajar saya macam saya ni budak lah, umur 8 tahun. Dia akan jelaskan lebih mudah untuk kita. Macam tu je. Okey. Okey, ni dijelaskan lagi. Mengapa ini berlaku? Firebase 9 Plus direka untuk aplikasi moden ES module. Ni adalah ES module ni jenis skrip yang terkini lah. Yang lebih cekap. Jadi disebabkan dia kata dia nak ES module, kita perlu ubah kat sini ke macam mana? Okey, macam ni. Cara saya, dia nak ES module kan? Okey, copy ayat ES module ni. Pergi balik dekat prompt yang first tadi. Edit balik kat sini. Okey. Pastikan menggunakan ES module. Inilah cara tip yang saya guna ni. Saya untuk nak elakkan kita punya conversation, perbualan yang terlalu panjang, saya tidak terus bagi prompt baru tak. Saya edit prompt yang first tadi. Tambah balik dekat prompt yang first. So dia akan mula daripada sini balik lah. So bila kita tekan save, dia sambung kat sini. So tak adalah panjang perbualan kita. Dan satu lagi kelebihan, AI pun tak pening. Sebab bila terlalu panjang kita punya perbualan, dia pening tau. Dia pening, dia jadi makin slow, makin monyok, makin tua. So kalau kita guna prompt yang sama, kita memahami ralat, masalah apa semua dijelaskan, kita fikir balik, okay, ini silap aku lah sebab aku tak jelas dengan betul prompt tadi. So kita pergi kepada prompt yang pertama, kita jelaskan semula. Dia bagi balik. Kemudian kita test balik. Gagal. Bila gagal, tunjuk. Okay, step dia macam ni. Bagi prompt. Okay. Dia bagi kod. Lepas tu, kita test kod. Gagal. Bagi ralat dekat prompt. Dekat AI. AI jelaskan. Kita tambah baik prompt pertama. Itu tab dia. Kita bagi prompt, kod AI bagi kod. Kita test kod, ada ralat, kita
Kita bagi ralat dekat AI jelaskan ralat, kita tambah baik prompt yang pertama. Ini tip saya lah ni yang guna. Inilah yang saya guna sampai sampai jadi apa? Sampai jadi sistem yang sangat kompleks yang sekarang saya ada ni. Okay, saya tunjuk balik sistem yang tadi. Okay, ini bukan ni. Banyak sangat dah ni. Okay. Okay, page pertama. Okay, take a look. Sehinggalah jadi macam ni. So, yang paling penting dalam pembinaan apa sistem ke, platform ke, idea ke, yang penting sekali adalah keinginan untuk belajar yang tinggi. Tapi untuk orang yang matlamatnya hanya bukan sistem, tak semua orang nak sistem kan, tak semua orang nak buat sistem kat sini. Ada orang ni dia nak buat page je. So bila benda tu hanya page ataupun hanya website, dia tidak perlu terlalu complicated. Bila tak complicated, maka proses tu lebih senang. Tapi kalau orang yang lebih fokuskan kepada sistem seperti saya, maka proses untuk penambahbaikan itu akan jadi lebih panjang. Sebab apa? Sebab kita kena ulang balik proses tadi lah. Iaitu menjelaskan AI tentang idea, kemudian AI bagi idea. Kita bincang dulu dengan AI, idea ni macam mana sehingga kita puas hati. Setakat itu, okey, bagi balik kod, saya nak tengok sistem. Bila kita tengok sistem, ada ralat, bagi ralat tu dekat AI, tolong jelaskan. Bila dia jelaskan ralat itu, kita ambil yang mana bahagian yang masalah tu, kita copy, kita paste dekat prompt yang pertama. Supaya kita boleh generate balik kod yang tidak akan ada masalah tadilah. Macam tu. So kalau jumpa lagi masalah yang baru, kan? Sama jugalah. Kita ulang balik, ambil ralat, paste. Kadang tu bila dah terbiasa dengan ralat, kita tak perlu copy dah ralat tu. Kita dah tahu dah punca dia kat mana. So kita jelaskan, perkemaskan balik prompt yang kita bagi yang first tadi, ataupun yang second pun, yang ketiga pun tak ada masalah lah. So jelaskan semula, bagi dia faham betul-betul. Bila dia faham dengan kita betul-betul kan, InsyaAllah apa dia punya kod yang diberikan tu akan kurang lah ralat. Makin kurang sehingga jadi macam mana? Sehingga jadi macam ni. Yang saya buat ni dah tak ada ralat dah. Yang adanya masalah seperti UI. Last kali akan ada masalah UI je. Ralat-ralat ni dah tak ada dah. Okay, contoh UI masalah pada sistem yang saya buat ni. Okay, bila load. Show password. Okay. Ralat dia dekat mana? Bukan ralat ni, dia macam UI yang tidak sesuai untuk pengguna lah. Sebab dalam sistem, dia ada dua benda. User interface, iaitu paparan sistem yang cantik. Itu user interface lah. Paparan yang tulisannya jelas apa semua. Itu adalah kategori user interface lah. Tetapi user experience ni macam ni. Cara contoh kan, nak masukkan record prestasi. Saya gunakan slider sebab saya tak nak guna keypad. Malas. Sebab kita kan duduk tengah panas, nak uruskan sukan tahunan ni. Tak ada masa nak type tau. Tak nampak lah apalah kan. Cikgu-cikgu ni tak semua muda. Ada yang dah berusia kan. So ada setengah tu susah nak type lah apalah. Okay, guna slider. Tapi masalah saya adalah dari segi user experience. Apa macam mana pengguna itu merasakan merasakan cara guna sistem ni okey ke tak okey. Kalau tengok kat sini dia punya slider ni pendek. Jadi kita nak slide, nak dapatkan nombor yang exactly yang kita nak tu kadang susah. Lagi-lagi dekat phone, betul tak? Jadi saya perlu panjangkan slider ni untuk rapat ke tepi ni. Itu idea saya. So saya jelaskan dekat sini, bagi tahu panjangkan slider supaya dia 90% kecil daripada ni kotak luarannya. Bagi tahu je ayat macam tu. Lepas tu dia bagi kod bahagian yang nak diubah. Lepas tu saya macam malas lah nak copy paste sikit-sikit kod ni. Saya cakap kat dia, bagi kod penuh terus.
sila bagi kod penuh terus. Bila dia bagi kod penuh terus, dia bagi terpotong dia kat 1,500 baris. Bila terpotong, kaedah sambung kod tadilah yang saya jelaskan tadi. Cara untuk kita sambung kod tadi ada dah dijelaskan tadi. Untuk kita copy and paste pada apa ni? Nak sambung kod tadi. Sekejap saya tunjuk. Okay. Okay, katakan kan dia bagi kod tapi terpotong sebab panjang sangat dah banyak dah buat perubahan. Okay, dia bagi setakat ni je. Okay, bila dia bagi kat sini, okay, katakanlah potong kat sini. Okay. Okay, terpotong kat sini katakan. Okay, kita copy paste dah dekat sini, tapi kita nak sambung macam mana? Kita bagi tahu dekat AI, awak crash. Tapi tak mengapa. Awak sambung sahaja dari sini. Kita copy daripada hujung kod tu. Kita nak copy dekat mana hujung kod ni? Kalau saya bagi tahu tadi, kita cari ayat seperti background ke, color ke, padding ke. Contoh saya nak sambung daripada background. So saya copy dekat sini je. Awak crash dekat sini. Copy paste. Hujung dia back. Bila dia nak sambung kod, dia akan sambung dekat ground lah. Dekat sini ya. Dia akan sambung dekat ground lah. Contoh ni kat sini. Ni terpotong kan. Okay, ni kod yang crash tadi. Okay, sambungan dia akan bagi macam ni. Jadi kerja kita just delete apa, kita sambung kat sini lah. Pop. Boleh sambung. Sambung. Siap. Bila dah sambung siap, view tengok kita punya platform okey tak okey. Lepas tu settle. Okey, kita tengok dekat chat. Okay. Cikgu kalau ada masa boleh tak sentuh juga berkaitan dengan Firebase. Nanti ada share recording lepas kelas tuan. Jadi boleh tunjuk demo. Okey, atau itu akan dimasukkan dalam satu event tu. Okey. Data tu akan dimasukkan dalam satu laptop cikgu yang tulis ataupun set code dalam semua laptop yang budak pinjam waktu budak guna. Okey. Okey. Ni bagus lah ni. Ini yang kita nak. Ini dia tanya. Ini adalah orang panggil kita punya apa ni? Kita punya apa ni pandangan. Bila kita buat satu sistem, kita akan ada thought ataupun pandangan kita. Oh, kalau situasi macam ni macam mana? Kan. Inilah Hairani dia cakap data tu akan dimasukkan dalam satu laptop cikgu yang tulis ataupun set code dalam semua laptop yang budak pinjam waktu budak guna, budak isi. Okay. Jadi kalau berdasarkan idea saya tadi, sistem tu kita guna pada phone. Kemudian kita scan QR code dekat tablet tu, kan? Tablet tu tak ada apa ni? Tablet tu hanya tablet je. Dia tak ada kaitan dengan kita punya sistem. Tablet tu mempunyai QR code yang ditampal saja. Bila kita scan daripada telefon kita sendiri, data tu tersimpanlah dalam sistem. So bila kita nak semak bila digunakan, tujuan apa, waktu bila diambil, waktu bila disimpan, kita boleh lihat daripada phone saja. Kalau kita tengok dekat kawasan tablet tu dah hilang tablet satu biji. Kita boleh check lah. Macam mana ni dalam sistem tak ada pun orang pinjam. Itu boleh buat suspect lah ada orang curi kan. Macam tu. Tapi kalau ada maklumat di dalam phone kita, sistem platform ni, dia nyatakan laptop nombor 3 dipinjam pada pukul sekian-sekian atas tujuan oleh cikgu siapa dan masih tidak dihantar lagi. Tak apa, kita tahulah. Oh, cikgu ni pinjam kan. Itu tujuan dia, faham tak? Itu idea dia. Mungkin pukul 9 lagi dia hantar kot kan. Ataupun kita dah hadkan dah dekat situ. Untuk penggunaan laptop hanya pada waktu sekolah. Kalau tengok dekat telefon, tablet ni tak ada lagi. Sekolah dah apa? Pelajar dah balik dah. Dah habis dah sekolah. Kenapa laptop tak ada lagi? Kita check balik. Oh, nama siapa pinjam ni? Oh, cikgu ni je pinjam. Oh, dia tak hantar ni. Lepas tu kita telefon lah cikgu tu. Kalau kita ni sebagai guru yang bertanggungjawab, kita telefon cikgu tu. Assalamualaikum cikgu. Apa ni laptop ni tak hantar lagi ke? Oh ya, tak hantar lagi. Terlupa bla bla bla. Kan kita boleh trace di mana tablet tu berada dengan adanya sistem yang sebegini.
Kan? Itu tujuan untuk kita sentiasa mempunyai apa ni kuatiri. Kita sentiasa kuatiri apa-apa sahaja. So daripada kita punya keraguan tu, kita bagi tahu AI, okey, saya ragu-ragulah AI. Macam mana kalau macam ni, macam ni, macam ni? Lepas tu AI pun cakap, okey, anda boleh buat macam ni pada sistem supaya untuk mengelakkan masalah isu macam ni, anda boleh buat macam ni. Okey. Oh, bagus juga idea tu AI. Okey, apply kepada sistem saya. Dia pun apply. Dia pun bagi kod penuh balik. Kita pun check. Lepas check, kita pun cari lalat. Lalat tak ada. Tapi ada sedikit user UX, user experience yang agak menyusahkan guru untuk type ke apa ke. Okey, baiki yang tu je. Kalau ada masalah ralat, copy ralat. Jelaskan ralat. Oh, ini sebab awak ada masalah dekat sini, sini, sini. Okey, baik. Kita ada daripada masalah tu, copy, hantar dekat prompt yang first tadi. Supaya dia bagi balik satu set code yang tidak mempunyai masalah tadi. Okey. Cikgu, kalau ada masa boleh tak sentuh juga berkenaan dengan Firebase? Oh, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya nak kena balik kampung. Apa ni, untuk Firebase, saya boleh jelaskan sedikit lah. Berkenaan dengan Firebase, dia ada beberapa jenis. Kalau contoh kan, saya sendiri pun tak ingat dah saya buat macam mana Firebase hari tu. Saya dah lupa dah. Saya kan, yelah kita kan dah dewasa kan semua ni kan. Kalau kita anak muda mungkin kita boleh ingat. Memori saya pun tak kuat juga. Saya pun lupa. Tetapi disebabkan saya dah pernah berjaya buat Firebase, saya just tanya balik je AI. Contoh new code. Okay, saya bagi tahu sini. Macam mana saya nak apply Firebase kepada sistem ini? Saya tanya dia je lah. Sebab saya tak tahu kan. Saya tanya dia. Okay, yang pertama daftar di Firebase Console dulu. Buat account ni kan. Okay, tekan kat sini. Lepas tu kita ikut lah step dia. Buat projek baru. Mana buat projek baru? Oh ni, get started with a Firebase project. Tekan. Lepas tu buat apa? Dapatkan konfigurasi Firebase API key. Apa benda AI tak tahu? Tak ada masalah, tak tahu. Tak tahu tak ada masalah. Okey, pergi dekat sini. Okey. Mana ada ini dia suruh minta nama. Okey, awak copy yang ni. Padahal benda senang je, bubuh nama je kan. Okey ni, you have reached the project limit. Okey. Ni sebenarnya saya punya account ni dah penuh dah. Tapi tak apa, guna account lain. Okey, lepas tu ikut. Okey, ambil API key dan lain daripada tetapan projek. Okey, saya try buka kat sini lah. Okey ni. Okay. Yang pertama dia suruh daftar kan. Baik. Dia suruh pergi dekat mana? Firebase Console kan. Ini bukan Firebase Console, ni Firebase menu utama. Firebase Console kat mana? Kat sini. Ataupun boleh klik je kat sini, dia akan bagi link. Okay. Okay, lepas tu buat apa? Buat projek baru. Create projek baru. Lepas tu buat apa ni? Nak kena bubuh nama, saya tak tahu nama apa ni. So kita bagi tahu dia. Nama apa yang sesuai untuk projek saya? Dia bagi tahu lah nama. Dia bagi tahu nama, kita bubuh. Macam tu je. Okay, tapi tak apa. Untuk test kita bubuh yang nama apa. Kita jangan bazirkan masa ataupun terlalu memikirkan benda kecil. Benda kecil ni kita just go on, go on, go on. Abaikan, abaikan. Okay, seterusnya. Lepas tu apa lagi? Okay, dapatkan konfigurasi Firebase. Apa benda lah API key ni? Kan kita tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Saya tak ada pun apa-apa apa ni latar belakang kod apa semua kan. Tak ada masalah. Okay, continue. Baik. Okay, dia minta configuration Google Analytics. Analytic location. Perlu ke tak perlu? Kita tanya. Analytic location. Kita tanya. Analytic location. Saya nak pilih negara apa? Tanya macam tu je. Jadi dia beritahu lah. Okey, untuk milih negara terbaik analytic location, anda perlu memilihkan location yang terdekat dengan negara kita. Okey, yang pertama kita di Malaysia, yang dekat adalah Singapura. Okey, kita faham. So kita pilih lah Singapura. Singapura. Okay. Singapura. Tak jumpa lah. Boleh type tak? Tekan S. Jumpa. Okey, baik. Lepas tu accept the Google Analytics. Perlu accept ke tak perlu? Tanya dia balik. Perlu accept ke tak perlu? Google Analytics.
Okay, Google Analytics tidak perlu. So kita tak payahlah. Tak payah tekan. Lepas tu, tapi tak boleh tekan ni. Dia kena tekan asset juga. Kalau tidak, tak boleh. Ha. Tak boleh, kena tekan juga. Kalau tidak, tak boleh nak create project. Ha. Tak apalah. Dia kata tak perlu kan? Kalau saya nak juga macam mana? Coba cakap macam tu. Kalau saya nak asset juga macam mana? Jika anda mahu juga guna analitik, boleh. Berikut ada langkah dia. Ha. So, kita follow je step. Kemudian daripada situ kita buat sikit. Last kali Firebase pun selesai apa semua. Kod pun, ralat pun tahu dah macam mana nak kita handle ralat tu. Dan akhir sekali insya-Allah lah. InsyaAllah daripada pembelajaran hari ini, perkongsian hari ini dapat memberikan idea, ilmu, pengetahuan kepada semua pejuang-pejuang kod yang ada sekarang ni sedang menonton. Ini adalah kali pertama saya mendedahkan idea saya kepada orang awam. Saya ni sebagai guru, saya banyak mengajar kepada pelajar. Saya tak pernah lah mengajar secara terbuka open kepada orang-orang yang dewasa. Mungkin ada kesilapan bahasa daripada saya yang tidak sesuai sebagai sebagai orang orang apa ni orang biasa kan. Sebagai orang manusia biasa ni saya ada mungkin ada mengguris hati-hati siapa-siapa di sini kan. Saya mengharapkan perkongsian saya tentang membangunkan sistem ataupun buat apa-apa idea yang ada dapat merealisasikan idea itu memberikan motivasi kepada anda semua untuk cuba buat, untuk cuba explore dan yang penting mempunyai keinginan yang tinggi untuk berjaya. Dia sebenarnya dia punya modal dia kalau kita nak buat something yang kita ada idea ni, modal dia adalah keinginan kita. Kesanggupan kita. Tapi sebenarnya kita rugi tau kalau tak cuba benda ni. Sebab benda ni dah menjimatkan masa banyak dah sebab kita tak perlu coding dah. Ceritanya ayah saya ni seorang coder juga tapi saya tak pernah belajar dengan dia dan dia tak pernah ajar saya sebab dia tak nak ajar anak dia tentang coding sebab dia tahu coding ni akan makan masa dan menyebabkan kita tak ada life. Betul tak? Tapi dengan kemampuan AI teknologi pada tahun 2025 ini dah canggih dah. So apa kata kita semua cuba buat? Apa kata kita cuba? Sebab benda ni tak susah pun. Kita bagi idea, dia bagi kod. Kalau kod tu lah terlalu panjang apa semua, kita tinggal je lah komputer ni. Kita pergi masak ke main dengan anak. Lepas tu 15 minit kemudian, kita tengok balik. Oh, kod dah terputus. Sambung balik. Awak crash. Sila sambung dari sini. Bla bla bla. Jangan mula daripada bawah. Bla bla bla. Send. Lepas tu kita pergi sambung main dengan anak balik. Kan? Kita sambung masak ke apa semua. Macam tu lah. Itulah sebab saya boleh buat banyak ni. Bukan sebab saya rajin sangat pun. Saya bukan rajin sangat nak buat ni. Tapi disebabkan kemampuan AI yang canggih ni jadi mudah. Macam tu lah. Jangan kita terlalu terlalu memikirkan benda kecil. Kalau tak perlu yang ni, okey, tak, sudah. Kita teruskan saja. Macam tu je. Macam tu. Okey. Moga anda semua dapat ilmu yang baiklah pada ni. Okey. Saya ni tak reti sebenarnya nak buat ending. Saya ni jenis orang yang tak reti untuk say goodbye. I'm very bad at saying goodbye. Tapi tak apa. Itu sajalah untuk pagi ni. Moga anda semua memperoleh something lah daripada perkongsian saya. Mungkin tak seberapa pun perkongsian saya ni. Hanya kepada pengalaman, hanya kepada ni je. Teknik-teknik, tips-tips saja. Tak ada secara praktikal lah. Okay, terima kasih lah. Saya rasa kita dah 1 jam 15 minit. Sebab saya dah terpaksa kena terpaksa kena balik kampung. Isteri anak saya ada kat kampung sekarang ni. Saya dekat Penang seorang-seorang. Okay, tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.